tengok MV tu sebab mem. Dia nak tengok mem macam mana dekat dalam MV tu. Jadi akak kena tengok macam mana. Akak hiraukan lah yang lelaki pakai baju merah tu, akak hiraukan. Ya, akak kena tengok mem kejap lagi. Tapi memang seronok. Ya. Memang best. Ilham boleh cakap best. Oh, thank you. Kak Najwa, Kak Hanai Rusdi, thank you. Thank you. Apa ni, nak tengok wawak? Ha? YouTube apa, Mat? Okay, YT Be Good Music. Okay, BEEGOOD Music. Be Good Music. Yes. Okay, akak search tu nanti. Lepas tu akak tekan tu, akak tekan loceng dulu, senang. Sebab takut nanti kan akak terlupa. Mana tahu akak terberak ke apa benda kejap lagi kan. Okay, Be Good Music. Macam mana aku nak komen? Komen. Terima kasih Kak Lin. Be Good. Siapa ni Panang? Sibuk nak je orang fikir. Betul. Kita semalam dah fikir banyak dah. Ni Be Good Music. Akak tekan dekat apps merah YouTube tu, Be Good Music. Lepas tu nanti akak ada tengok official music video Habibila. Okay, so malam ni dalam 4,000 ni kan. Okay, dalam 4,000 ni kejap lagi dalam 8.50 kita akan off live. Lepas tu kita akan pergi ke sana. Kak Siti Nurin. Woi, what a pig. Kak Siti Nurin. Aku style. Tengok. Kak Siti Majerin. Ya, terima kasih Kak Ijat Abdullah. Terima kasih Kak Ijat Abdullah, Kak Sheila, thank you. Terima kasih sangat-sangat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa ni? Ya Allah, banyak sangat hadiah ni. Tak nampak. The Fairy Tale Kak Uyu. Terima kasih. Cuma tadi kan kalau ada Kak Surani Suju kan, mesti dia akan pegang mic tu kan. Bila Habibi renungku dunia rasa terhenti. Tapi suara dia sedap, ui. Sedap kan? Kak Karimal, thank you. Saya pernah dengar Kak Surani tu nyanyi. Sedap je suara dia. Sedap suara. Kak serius sedap suara dia. Lepas tu waktu tu, ni anak di Kemal ya, akak dah beli dah ni mikrofon ni. Aku rasa macam kena marah. Terima kasih Kak Dayo Ima, terima kasih. Rasa macam kena marah tapi dalam nada yang lembut je. Mungkin macam tu kot Kak Surani Sujo ni dia marah anak dia. Maksudnya macam contohlah anak dia macam main kat luar, lepas tu macam thank you Kak Lias, thank you Kak Zura Comel, thank you. Ya Allah, macam-macam dah lalu kat aku punya live. Mungkin dia cakap macam ni, Adik nak kena lempang ke? Kak Siti Zati, thank you. Adik tak apa. Kak Ros, thank you. Anak dia. Ya Allah, ni Kak Ima, hiking Oyen. Comel ni. Dia kata, adik tak bekerja sekolah. Adik nak kena tengok ke? Nak kena lempang. Sedap ni suara dia. Sedap. Kami dah standby apa ni? Kami dah standby kat live chat. Wah, thank you Kak, thank you. Ikmal pun soft spoken kan? Nanti future macam Ikmal soft spoken. Baguslah kalau akak fikir Ikmal soft spoken. Bagus lah. Bagus kan? Kenapa bibir aku extra besar hari ni? Kan aku seorang je rasa macam tu. Kenapa bibir aku macam Gunung Kinabalu hari ni? Dia macam belekuk-lekuk. Dia macam belekuk-lekuk. Sharifah, Cik Siti, Allah, terima kasih. Samalah, saya soft spoken juga. Alah, Kak Syikin, Aquarina, Kak Didi, thank you. Kak Syikin memang soft spoken. Oh.